Assalamualaikum, good morning YouTube dan salam sejahtera. Okey, macam biasa panaskan enjin, aku jadi kupu-kupu malam. Hari ni pergi minum dengan kawan-kawan jap. Saya dah lama tak jumpa kawan-kawan, so aku keluarlah jap kan. So buatlah footage sikit apa yang boleh kita buat. Ni korang dapat layan view aku yang tak seberapa untuk video kali ni. Jangan lupa komen, like, subscribe dekat channel aku, Ariwati Channel. Okay, bye. Jauh di sana melakukan syahdu kesengsaraan merawani jiwaku pun mengheningkan suasana malam. Tapi cas kejap kan? Itulah. Member pun cakap, Fazil cakap cas dalam 10 minit pun dah boleh lah. Lepas tu jalan dia tak balik. Dia jalan je cas balik. Kita group. Pasal ni member aku dia gelabah sikit. Zone test 368 tu. Saya ikut Aida ni. Dia dah baru ambil motor ni dalam 2 lebih masa ni. Lepas dia ambil dia parking dia tak bawa. Sudah dah tak boleh charge. Betul, bateri dah kong. Bukan kong lah, dia macam bateri weak kan. So test ni dia ada bagi charger. Manual charger dia boleh charge dalam 10 minit. Dia boleh okey balik kan. So dia call aku sebelum nak gerak tu, motor tak hidup. Dia cakap charge dulu semua sekejap. Lepas tu okey lah. So dia risau sikit kan. Kenapa kalau dah charge tu nanti motor dah running, dia chargeable balik lah. Okey, boleh layan kan kawan-kawan. Lagi laju. Dia guna baring. Dia lagi laju. Tadi yang jatuh kan, tengok yang jatuh. Yang mana yang jatuh tu? Pasal. Pasal ni pasal yang mana yang jatuh.
Ini Pak ni dia orang. Apa nama suara betul? Alhamdulillah. Aku yang baca gitu Pak. Nama betul. Ada. Bawa air saya diri mencorakkan hidup ini, melukis pribadi, jatuh cinta, jatuh hati, putus cinta, jiwa resah mengenangkan hidup ini. Mencari hati mulia bagai mencari harta, bila bersuara rasanya lengkap segala. Suka dan duka bermain di dalam diri, mencorakkan hidup ini, melukis pribadi, jatuh cinta, jatuh hati, putus cinta, jiwa resah. Okey, masa ni aku on the way nak balik lah. Kawan-kawanku yang depan dah mana hilang, yang belakang pun aku je lah kot. Yang depan hilang, tinggallah aku bersendirian turun ni. Susap-susap dia orang. Okey lah kawan-kawan, nanti kita jumpa lagi di next episode, next location dan next video. Okey kawan-kawan, layan sampai habis. Okey, bye-bye. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bye-bye. Dan aku mohon kepada kawan-kawan untuk bantuan subscribe dekat channel aku. Sebab biasalah aku punya viewers pun tak ramai lagi. Dan aku mohon kepada kawan-kawan yang sudilah kiranya menekan tombol merah tu, tanda kita bersahabat. Okey, untuk menguatkan hati aku membuat konten-konten di masa akan datang. Okey, bye-bye. Assalamualaikum, salam sejahtera. Okey, Dios. Bye-bye.